Tunggu sekejap. Duduklah sana. Okay. Cuba agak try bagian tu. Diorang boleh buka laju dah bang 3. Yang tu je buka 2. Sekejap. Okay, good. Faster. Laju lagi. Okay, good. Okay, laju, laju. Kejar bang, kejar bang. Okay, good. Juna, laju, laju. Laju, laju. Tekan minyak, tekan minyak. Okay, good boy. Juna, laju, laju, laju. Laju, Arjuna, laju. Good, Arjuna. Pandai. Change turn kau. Wah, okay, good boy, laju. Okay, faster, laju. Oh. Okay, laju, 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 faster. Laju, 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 laju. Okay, laju, laju, laju. Terus potong, terus potong.
so hard and got so Wah, good boy, good boy. Okey, laju. in the end. Macam itu cara kau bawa It kereta. doesn't even matter. I had to Okey, faster. to lose it all. In the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. Okay, Doesn't bang. even Laju. matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when in spite of the way you were Laju. mocking me, Faster. acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to Okey, good boy. Laju Arjuna. Yeah. Laju. Faster. In the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Okey, pandai. Keep that in mind. I Laju. designed this rhyme to explain Laju it Arjuna. to Oh, lah pandai lah Arjuna. No, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The Abang, clock what's ticks up, like abang? the Boleh rain. behind So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, but you didn't even know. Wasted it all just to watch you go. Okey, good boy. Okey, boleh bawa. Boleh bawa tak? Okey, abang pandai dah. Nanti besar sikit nanti abang can drive this car. Ha. Oh, andai Arjuna. Nanti boleh laju dengan kereta lagi, ya? Dah? Mana mata ya? Sampai tertutup. Open helmet. Andai ya Noah. Okay, go. So. Tiga. Dah, best. Best tak? Best tak naik car? Pansuri. Hey. Pancuri. Pancuri. Okay, tadi dah selesai. Anak-anak dia main go-kart. Hari ni bagi chance dengan bonda dia sekali nak main. Isteri saya nak main sekali go-kart. So, dia berlumba lampak beranak.
Okay, lepas pada keluar tadi tu, ceritanya nak naik tram. Tapi orang dia bagi tahu tram hold dulu buat masa ni sebab dia tengah continue track. Nanti bila dia dah sambung track tu baru dia akan open balik untuk tram tu lah. Nak bagi diorang rasa untuk naik tram tu kan. Dah naik untuk kali kedua lah untuk kali ni kalau naik. Tapi hari ni tak berkesempatan. Tapi nak dijadikan cerita, diorang bagi tahu ada safari. So jadi diorang nak tengok animal. So kita nak try book untuk safari tiket. InsyaAllah mudah-mudahan ada. Kita layan untuk trip safari pakai truck dia. Lepas tu dia ada sekali dengan boat tour lah kat dalam tu. So kita tengok macam mana rupa dia kat dalam. So layan video kita yang kali ni dan layan tour kita kali ni kat safari di Gamuda Cove. Lagi letak kursi. Okay, kita pergi mana? We go safari. Kita go mana? Safari. Boleh ke belakang? Boleh. Tak boleh tak? Ayah nak. Okay, sekarang kita pergi safari. Kita pergi mana? Krokodil. Krokodil. Ha? Buaya. Buaya. Okay, sekarang ni kita dah entrance masuk kawasan dia punya safari wetland Gamuda Cove. So sekarang ni jalan yang kita akan menuju masuk ni adalah kawasan off-road. So sebelah dekat sini tempat ada tasik dan juga anak-anak yang lain-lain tengah menikmati view lah dekat belakang. Yang paling kecil kita duduk kat belakang, so yang depan kita pergi tengah. So saya dengan Dikwan duduk depan. Okay, jadi dekat dalam ni kita akan bagi kau dari mana sini. So apa yang kita ada dekat safari wetland. Collectively, we don't stop the conversation.
Ni rumah Melayu ni dia bilang. Patutnya mungkin dia nak buat style macam hotel ke resort ke, tapi tak jadi ni. Tak ada orang. Sayang. Lawa-lawa. Buat tak pakai tu kalau ni. Sini apa? Hippo. Sini hippo ke? Crocodile. Wow, macam zoo sini. Banyak ada dia tempat-tempat yang besar ni. Langsung tak dipakai ni, pakai restoran ni. Oh, ada yang direct boleh masuk sini kot. Boat tu. Gila naik boat. River cruise. Okay abang, Noah, Juna, kita naik boat pula. So, boat tunggu kita kat sana. Dia dapat angin. So naik boat. The river cruise, naik boat. Okay, go find your place. Nak duduk mana? Find a place, nak duduk mana? Itu orang nak drive, duduk depan lah. Kejap lagi bawa krokodil. Tercundang seorang. Tercundang tak bangun lah. Dapat kena angin, naik truck, liner. So kita tunggu lagi satu truck penumpang dan baru kita akan start taruh ke Tasik ni. Oh, Tasik ni ya? Dia pakai lombong. Oh, okey. Dia pakai lombong nanti dalam. Tu air gelap air tu. 30 meter dalam juga. Dia macam lombong lah. Mana abang Noah? Juna tu? Oh, Juna. Jadi baik pakai tu. Dia mahal. Petenis. Tu ada belakang dulu. Nampak tak tu? Sarang burung. Tu nampak bird nest on the tree. Nampak?
Apa tu? Ada bee Bukan bee lah, it's a bird nest. Bird tak ada lah. You sure tak ada? But you know here, is this all man-made or not? No. This no man-made. Other one lake is that. You dig it out to make the building. Kami gambar? Ini teratai. Teratai. Ha? Teratai. Dia berbeza kalau mau tinggi. Dia berbeza mau tinggi. Apa tu abang? Lili, bunganya dia tajam-tajam macam Bunga apa ni? Teratai. apa teratai. Bunga apa? Ada sekewan. Apa seka? Yelah apa tu? Itu buah teratai. Hotel Lili tak? Hotel Lili pukul 10 dia gambar. Ha? Pukul 6 dia. Bunga tu akan mention nasib kita dalam Oh cantik lah. daun pula. Hotel Lili daun dia macam tak. Boleh makan tu buah ni. Kan? See here. Ni. See me here. Right. See camera lah. Cannot see camera. Wah, kat mana ni? Where are we? We are in safari. We are in Safari. safari. Yeah, to this time we have to go to the crocodile lake and to the crocodile city. No, we go to crocodile lake. Nak boleh nak? Boleh ke? Pegang. Lina. Dia lepas lakeside view, sekarang kita pergi Crocodile Lake. So time pukul 3 ni diorang kata time untuk bagi makan buaya kat sini. So kita tengok kalau ada rezeki dapat kita boleh tengok buaya tu makan. So kena turun jugalah. Besar betul. Macam mana nak? 9 minit. Macam besar. Tak apa. Nak bagi makan ke? Bang, feeding dah habis. Pukul 3 tadi. Patutlah dia kenyang. Yes, sebab tu dia dah dekat depan ni. Kalau nak tahu waktu feeding kita kalau so buaya kat sini kita ada satu spesies dia, saltwater crocodile ataupun buaya tembaga lah. So kalau nak tahu buaya tembaga ni antara buaya yang paling agresif lah. Ya. Buaya. Dia antara yang boleh hidup kat Buaya ikan buaya apa? tembaga. Kulit dia paling besar kat sini kita ada on record is lepas. Dan memandangkan buaya kat sini is catch by our rangers, maksudnya tangkapan. Kita bukan beli. Okey, itu saja. So far dekat dalam tadi perjalanan dia first yang kita masuk tadi kita stop dekat tempat boat. Lepas tu dia ada macam river cruise, tunjuk just macam something like kehidupan fauna, flora, pohon apa macam pokok-pokok lama, lepas tu dengan apa sarang-sarang burung yang bertapak dekat pokok-pokok sekitar tasik tadi tu. Lepas tu yang kedua dia pergi ke kawasan buaya, cuma kita terlambat 5 minit tadi sebab buaya baru je lepas sudah dibagi makan. Jadi kalau masa during dia bagi makan tadi tu dia boleh nampak tengoklah buaya tu menggelupur kan berebut makanan. Lepas tu lepas pada buaya tadi kita baru lepas pergi dekat hippo, tak dapat nak ambil video je sebab hipponya baru melahirkan baby, jadi dia lebih pada 80% tu banyak dia berendam aja dan dia duduk dekat satu sudut yang memang
dia tak mau diganggu oleh orang lah. Kita boleh nampak daripada jauh kepala dia naik tadi warna hitam, dan dia habis nampak dia masuk balik. Jadi kita tak dapat nak ambil video dia yang proper lah tadi. So tak ada rezeki kat situ. Okay, so sekarang ni kita dalam perjalanan untuk keluar daripada safari wetland ni. Dan itu sajalah perjalanan, itu saja yang setakat diorang ada kat sini. Cuma yang boleh kita nikmati dekat dalam ni adalah perjalanan dia daripada ni, dan menikmati perjalanan masuk dekat dalam hutan ni lah. So, lebih pada macam proses jalan-jalan naik dengan layan dulu. Asyik kalau naik kereta dah suruh buka tingkap ni tak payah, kereta yang dah memang tak ada tingkap, so orang boleh layan. Yang ngantuk lah, yang tidur lah, yang ni masih belum bangun daripada tak masuk sampai lah nak keluar. Itu saja. InsyaAllah kalau kita macam best trip yang pakai kenderaan macam ni, lagi video kita nak maybe kita akan pergi ke safari di Melaka ataupun di Formosa sana. Tengok mana tempat yang best, yang tempat kita boleh pergi. Kita pergi tour dengan truck yang sama juga, ataupun jenis konsep bertruck macam ni untuk pergi tengok binatang-binatang apa yang diorang ada dekat tempat ataupun dekat zoo diorang sana. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a bad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. We're living a heated time, no chance to cool down. Continuously confined, but what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time.